Okey. Jadi boleh kita mula tak pembelajaran kita ni? Boleh. Macam sekarang boleh ke tak ni? Boleh. Okey, sebelum kalau boleh Ustaz Nur, semua barang-barang lain semua awak tinggal. Okey tak pada depan ni je. Boleh tak? Boleh tak? Jadi Boleh Ustaz. okey, boleh. Okey. Jadi Ustaz nak kita sama-sama baca dulu tajuk yang Ustaz ajar ini. Okey. Bersama-sama dengan Ustaz kan? Tanda-tanda Tanda-tanda kenabian kenabian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Okey. Amal, tengok Amal. Ya Ustaz. Apa Amal faham tanda kenabian ni maksud apa? Kita rasa ia macam kenabian. Macam Nabi Muhammad lah. Macam Nabi Muhammad lah. Okey, betul lah tu. Ustaz nak betul sikit. Tahu. Okey. Azrul pula bangun. Apa maksud tanda kenabian? Kalau kita tengok dia tu, uish, Nabi ni lah. Kalau kita tengok dia Nabi ni. Okey, Nabi. Apa maksud tanda kenabian? Kenabian. Saya tak tahu Ustaz. Tak tahu? Tahu. Tak tahu? Okey. Siapa pula? Tanda lahir Ustaz. Tanda lahir. Ya. Okey. Okey, jadi satu. Kalau satu. Apa tanda ustaz ni seorang guru? Ustaz Nabi. Ustaz Nabi. Bukan. Apa tanda ustaz ni seorang ustaz? Ustaz pakai songkok. Pakai songkok lagi. Nentek. Ada nentek lagi. Lagu Nabi. Lagu mana? Ikutlah semualah. Okey, jadi bila mana kata seorang ustaz, dia ada tanda-tanda dia. Pakai songkok, mengajar dalam kelas, kan? Pakai nentek. Okey. Jadi apa tanda seseorang tu nabi? Contoh kalau Nabi Muhammad, apa tanda Nabi Muhammad tu adalah nabi yang betul? Dia ada ciri-ciri. Dia ada ciri-ciri dia. Okey, betul tak? Ustaz. Okey, jadi sini ustaz ada senaraikan 4 ciri. Okey. Ustaz nak, okey Faiz, baca yang pertama. Nabi sentiasa dinaungi Allah. Okey. Boleh dulu. Okey, jadi antara tanda kenabian Nabi Muhammad ni yang pertama, Nabi sentiasa dinaungi awan. Okey. Jadi bila mana dalam sirah, bila mana Nabi ni berjalan, selalu ada awan ikut Nabi ke atas Nabi. Macam awan ni tak nak bagi Nabi ni panas lah. Jadi sekarang ni itulah salah satu tanda bahawa Nabi Muhammad tu betul-betul Nabi. Okey, yang kedua Ustaz Fajar, ada Nabi dibelah oleh malaikat. Okey, Syafiq, malaikat apa ni yang belah dari Nabi tu? Malaikat Jibril. Pandai Nabi, boleh tak kita bagi tepuk kasih ke Nabi? Okey, kita berkaya ke? Tapi Ustaz nak ajar ni. Padu. Boleh tak? Apa kali? Padu. Sekali lagi. Boleh. Sekali lagi. Okey. Hebat ni Nabi. Aduh. Okey, yang ketiga Ustaz nak Azrul pula baca. Okey, berdiri. Lahir dalam keadaan berkatan. Perkataan ni apa perkataan tu? Sunat. Sunat lah. Okey, boleh betul. Okey, jadi Nabi ni antara tanda kenabian dia juga bahawa dia lahir ni dalam keadaan siap berkatan dah. Ada Azrul tu. Azrul berkatan dah. Okey, jadi biasa kita ni lahir-lahir biasa dalam keadaan tak berkatan. Tapi antara tanda kenabian Nabi ni, Nabi lahir tu dalam keadaan berkatan dah. Maksudnya dalam keadaan bersuci dah. Okey. Yang keempat. Okey, tak nak Amal pula baca. Tanda kenabian di belakang tubuh. Di belakang tubuh mana? Belakang tubuh Amal? Belakang badan. Belakang badan. Okey, boleh duduk. Okey, jadi di belakang badan Nabi ni, dia ada satu tanda. Dia kecil je, besar-besar ni. Besar-besar ni. Diceritakan kepada kita, Nabi ni pernah sekali ikut beberapa saudara dia pergi berniaga kat Syam kan. Lepas tu jumpa orang Yahudi. Lepas tu orang Yahudi ni tengok Nabi dia, macam rasa macam pelik Nabi ni, macam istimewa. Lepas tu dia rasa macam Nabi ni lah adalah Nabi akhir zaman. Jadi macam mana dia nak cek tu? Jadi dia tengok kat belakang ni ada tanda kenabian. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil Khatamun Nubuwwah. Okey, sebutkan Ustaz. Khatamun Nubuwwah. Okey, sekali. Khatamun Nubuwwah. Khatamun Nubuwwah. Okey. Apa Azrul?
Khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah, maknanya ada cok. Ada cok di belakang. Di belakang badan Nabi. Yang menandakan bahawa Nabi itu adalah betul lah Nabi zaman. Okey. Seterusnya, sebelum Ustaz nak sambung, Ustaz nak semua fokus sebab Ustaz nasihat ini, Ustaz nak semua fokus dan bagi dia sama ke Ustaz. Sebab Ustaz agak suara sikit ni, Ustaz Jadi kita dah belajar berapa? 4 tanda kenabian Nabi ni. Okey, sekarang Ustaz nak tutup dulu. Tutup. Ustaz tanya balik. Apa tanda-tanda kenabian yang Ustaz ajar tadi? Ustaz. Okey, berapa tanda? Belakang tubuh Ustaz. Tanda dekat belakang tubuh. Okey, yang pertama. Yang kedua apa? Nabi. Amal, ni tu. Nabi dilahirkan dalam keadaan berkhatan. Berkatan tu apa Amal? Sunat Ustaz. Sunat. Awak sunat tak? Belum. Awak sunat bila? Dapat lagi Ustaz. Tak lagi. Okey, bagus Amal. Duduk. Terima kasih. Okey, yang ketiga siapa ni awak? Saya. Okey, Syakir. Dan saya dibelah Ustaz. Tanda ni belah tu macam mana? Saya tak tahu macam mana dibelah Ustaz. Di belah tu masa Nabi kanak-kanak lagi. Nabi kanak-kanak, malaikat belah dada dan sucikan dada Nabi. Okey. Faham? Okey, terima kasih Syakir. Okey, yang terakhir, Umar. Baik. Okey, Li. Nabi Inami awal Inamiawan tu macam mana? di ketika Nabi berjalan. Jalan betul. Oh, pandang. Okey, bagi dia buka tu. Aduh. Okey, tokat jadi ular tu betul juga. Okey, ada kawan awak tanya, kalau tongkat jadi ular tu tanda kenabian Nabi tak? Betul tak? Itu Nabi lain Ustaz. Betul tu kenabian Nabi Musa. Tanda kenabian Nabi juga, tapi bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Musa. Okey. Tadi sampai 4 tu kan? Ya Ustaz. Saya nak awak pula bagi 3 yang awak tahu. 3 lagi yang awak tahu tentang kenabian Nabi Muhammad. Okey, siapa nak cuba? Saya Ustaz. Apa? Mak saya cakap Isra Mi'raj Ustaz. Isra Mi'raj. Ya. Betul ke Isra Mi'raj ke kawan? Betul. Betul? Okey, lagi. Siapa lagi tahu? Belum Nabi bawa ni. Perlu Nabi berwangi. Kalau kita, perlu kita bawa macam mana? Bau tahi. Ada bau. Ada baru? Betul ke? Bau tahi Ustaz. Ustaz, maksud kata muka Nabi muka cahaya. Kau percaya? Okey, saya tanya yang penuh wangi tadi tu. Kalau bau PJ yang masuk tu lah, bau macam mana? Lah. Ya, Ustaz. Busuk kan? Kalau Nabi tak, Nabi berpeluh ni wangi. Bau dia wangi. Bukan macam kita biasa. Kita manusia biasa. Nabi ni berpeluh dia wangi. Nampak tak? Nabi tu hebat tak lagi? Hebat tak Nabi kita? Hebat. Okey. Ustaz nak tambah satu lagi. Tanda-tanda kenabian Nabi. Itu pokok dia merunduk. Tahu siapa tahu? Merunduk tu apa? Menunduk. Macam menunduk lah. Macam apa tadi menaungi Nabi. Tapi kalau pokok ni dia macam Bengkok. pandai bengkok. Dia bengkok untuk Nabi duduk bawah dia. Dia macam nak lindungi Nabi lah. Faham? Hebatkan Nabi kan? Hebat Ustaz. Hebatnya Ustaz. Okey. Zaman sekarang tak ada dah Ustaz kan? Sama sekarang mana ada dah. Sebab Nabi tu Nabi akhir zaman. Maksudnya Nabi yang Terakhir. akhir. Jadi kalau siapa-siapa depan ni ada apa saya Nabi lah. Bukan. Nabi dia tipu tu. Tipu Nabi tipu. Jangan percaya kan. Nabi scammer. Nabi scammer. Betul. Kalau ada dia apa ni kau bukan. Betul. Baik Ustaz. Bahasa semua betul-betul ke Ustaz? Bahasa semua. Masyarakat nama Syarani. Bukan. Betul. Tipu lah tu scammer tu nama dia. Mana ada boleh cakap semua. Nabi boleh cakap dengan binatang. Kawan awak tanya, Nabi ada boleh cakap dengan binatang? Boleh. Nabi apa? Sulaiman. Betul, Nabi Sulaiman.
Sulaiman itu tanda-tanda kenabian Nabi Sulaiman. Okey, murid-murid, seterusnya kita akan sambung dengan aktiviti permainan. Okey, nama permainan ini ialah memancing kebenaran. Wah, ke mana? Kata apa dah Ustaz? Apa salah? Ustaz akan panggil kamu semua seorang demi seorang untuk mancing jawapan yang betul dan tampalkan dekat depan di tempat yang betul. Faham tak? Faham tak? Okey, tadi kamu dah belajar tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Ingat tak lagi? Ingat tanda. Lepas tu dekat sebelah ni ada tanda bukan tanda kenabian Nabi Muhammad. Okey, ingat. Kami ingat lagi ya apa yang kamu belajar tadi? Ingat. Okey, dah sedia belum nak main ni? Dah. Semangat tak? Betul. Betul ni? Betul Ustaz. Okey. Ustaz, kita nombor 3. Kamu angkat tangan. Kamu angkat dulu. Dia datang ke depan. Ambil juara ni dan mancing ke depan. Boleh Ustaz? Boleh? Boleh. Satu, dua, tiga. Tunggu tiga dulu. Satu, dua. Kali. Betul-betul ni ah. Satu, dua, tiga. Pas. Aduh Ustaz, kenapa Ustaz tak saya dulu. Sebab Ini dia mana-mana tak? jangan gempak. Ikan toring. Pegang dulu. Tunjukkan ke kawan. Baca apa? Bukan makan. Bukan. Nabi sentiasa dinaungi awan. Tunjuk ke kawan. Baca. Nabi sentiasa dinaungi awan. Awan. Okey. Tampal. Tanda-tanda. Sini. Ini tanda. Okey. Nanti kita tengok jawapan satu. Okey. Azrul. Ustaz, Ustaz. Satu, dua, tiga. Tiga anci dah. Lagi. Sekali. Satu, dua, tiga. Cuba kita laju saya tak. Ni ikan warna Warna biru. okey, baca tunjuk kawan sambil baca. Mengubah tongkat menjadi ular. Mengubah tongkat menjadi ular. Tampal ya. Tampal tak? Tampal jawapan tu di tempat yang betul. Rasa macam ni Ustaz. Betul ke tu? Nanti kita tengok. Okey. Seterusnya satu, dua, tiga. Empat. Okey. Tanda kenabian di belakang tubuh. Tanda kenabian di belakang tubuh. Tubuh. Okey, seterusnya apa? Cepat. Sampai tak? Lautan. Okey, Azrul. Sini. Azrul. Dada Nabi dibelah oleh malaikat. Malaikat. Dada Nabi dibelah oleh malaikat. Okey, sekarang ada berbaki lagi 3 ekor
Tak ada letak. Saya dulu. Jadi kita semak jawapan ni. Betul tak? Yang pertama, tanda kenabian Nabi Muhammad. Nabi sebut saja nyawa hewan. Betul. Mengubah tangkap jadi ular. Betul tak? Salah. Betul. Mengubah tangkap bukan tanda Nabi Muhammad. Itu yang ketiga, dada Nabi. Betul. Dilap oleh malaikat. Betul tak? Betul, malaikat. Bukan tanda Nabi Muhammad tak? Tanda kenabian di belakang tu. Betul tak? Salah. Salah. Siapa jawab ni? Syafiq. Okey, yang terakhir, membelah tauhid. Betul tak? Betul. Betul. Membelah tauhid tanda Nabi apa? Musa alaihissalam. Okey, itu saja. Yeay. Yeay.